Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi guys, I hope you guys are doing okay. Kita akan masuk sedikit tentang mapping, tetapi sepatutnya saya nak kena buat sebagai live. Cuma saya rasa tak dapat mampu buat live. Saya akan buat based on video supaya korang boleh ulang balik apa yang saya nampak untuk minggu depan. Goal tak susah pun. Ada beberapa level yang saya akan tandakan untuk korang dekat daily ni supaya korang boleh nampak. Weekly tak ada apa-apa yang interesting sangat. Okay, tetapi daily ni ada beberapa level yang kita akan pantau. So, untuk nak senangkan proses, kita pantau ataupun kita tandakan zon-zon ni semua. Saya akan gunakan key level. Yang pertama, kita ada daily key level dekat sini. Kalau korang tengok. Ini adalah yang pertama. Okay, kemudian kita ada yang kedua, which is dekat sini. Ini adalah yang kedua. So, yang ketiga, kita ada dekat area atas sini. So, ni tiga-tiga key level yang korang nak kena pantau. Sebab apa? Sebab dia adalah big movement yang besar. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Okay, sekejap. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Simple je. Mana screenshot saya ni? Okay. First, kalau korang tengok, daily kita dia sebenarnya dah buat breakout dah yang jelas. Cuma kita nak kena pastikan lepas breakout ni dekat mana kita boleh cari buy tu. Sebab kalau korang tengok sini resistance, kemudian breakout tu dah berlaku dekat sini. Betul tak? So selepas dia dah buat breakout daripada resistance, kita dah boleh cari peluang-peluang nak masuk sebagai buy. So kalau korang tengok sini adalah support, sini adalah resistance. Kita nak kena sahkan yang dia dah pecah ataupun tidak. So, jom kita masuk jap. Masuk kepada candlestick. Kalau kita tengok dekat time frame daily, saya takkan cakap yang ni dah pecah. Sebab kalau nak pecah, saya nak kena sekurang-kurangnya tengok 50%. Saya perlu ada candle yang tutup atas daripada zone ni 50%. Faham tak? Dia tak boleh nak macam ni. Yang ni tak lebih 50%. Faham tak? Tak melebihi. Kalau macam ni pun tak kira Macam ni. Macam ni pun tak kira. Dia kena yang obvious, jelas. Yang dia dah pecah. So kalau hari Isnin, candle tu berjaya tutup lebih daripada 50% atas daripada resistance ni memang cantik. Okay, so tu untuk daily punya breakout. Kemudian dekat dalam H4. H4 nampak seperti dah pecah. Okay, tetapi saya akan refer balik kepada hari Isnin. Hari Isnin yang akan jadi penentuan dia. Okay, so kalau nak quality setup, kita akan tunggu lebih lah. Kita akan tunggu lagi. Tak nak rushing, kita akan tengok dulu mana market pergi. Hari Isnin nanti apa dia tengah buat. Daily candle hari Isnin ditutup dekat mana. Okay. So contoh, kita dah berjaya. Contoh kalau contoh dia dah berjaya nak tutup dekat atas. Direction dia, kalau kita tengok dekat dalam H4, sangat penting untuk kita faham dekat mana dia nak pergi. Yang pertama, pecahan breakout. Kemudian saya akan gunakan saya akan gunakan bentuk-bentuk fresh breakout. Bentuk-bentuk fresh breakout. Okay. So bila harga tu datang balik, kita dah boleh cari buy dekat sini satu dan juga dekat bawah ni pun ada satu. Okay. Faham tak? So ini yang sangat-sangat penting kenapa saya minta korang cari setup buy pada hari Isnin nanti. Okay, cuma kalau kita nak cari buy tu, kita kena tengok daily tu dah berjaya tak nak tutup dekat atas. Alright. So next, so kalau contoh dia berjaya nak tutup dekat atas, saya akan tunggu sesuatu pullback untuk kita terus cari buy sampai destinasi seterusnya, iaitu dekat sini. Okay. Kemudian kalau dia berjaya lagi nak pecah, kita akan tengok dekat mana dia akan datang balik. Kemudian kita akan cari buy sampai ke sini. So, ini adalah saya punya direction untuk korang. Nampak very, very strong lagi bullish. Okay. Cuma dua level yang dekat atas ni, dua level yang dekat 2744 dengan 2786 ni penting. Okay. Penting untuk kita pantau. So, kalau tak nak fight trend, kita akan cari buy lagi. Tetapi, untuk kita nak buy tu, saya lebih suka kalau kita dapat cari buy dengan macam ni contoh
saya lebih suka kalau kita contoh nak cari buy tu, kalau saya nampak dia dah buat lagi pullback. Dia dah buat pullback sikit untuk kita nak cari buy lagi. Okey, tetapi kalau dia contoh dia dah buy tu hanya fake out, kita nak kena tunggu lebih banyak strong reversal pattern untuk kita nak masuk. Okey. So ini adalah basically benda-benda yang korang nak kena tengok lah. Okay, so kita akan buat sama-sama pada hari Isnin. So tak susah pun, alright, tak susah pun. Itu saja untuk kita punya mapping. Ini adalah key level dan poin-poin yang penting untuk korang semua pantau. Assalamualaikum. Bye.